Salam guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Dan kali ni aku nak share dengan korang, aku nak pindahkan dua pokok nenas ni. Sebenarnya nenas ni paling cantik dia nak cahaya yang cukup. Sekarang ni dah ada pokok kelapa yang tutup cahaya untuk dua nenas ni. Jadi dia agak lambat dan sedikit terbantut. Try lah pindahkan, nak letak dia direct cahaya matahari. Nampak yang ini sebenarnya aku dah ambil anak dia. Dia dah pernah berbuah sekali. Buahnya sedihnya, buahnya telah dicopet oleh monyet. Monyet ke ataupun apa yang jenis muka putih tu, aku tak ingat masa tu. Aku rasa yang muka putih tu kot. So aku nak pindahkan dia dekat belakang sana. Jom aku tunjuk korang lah kan. Ini bunga kantan aku. So aku ada buat satu tempat baru untuk pokok nenas aku ni. Sini dulu semak tau. Aku ada tanam lah pokok bunga kantan tapi tak berapa nak jadi. Aku letak ni wet mud. Allah. Tapi tanah sini tak kata. Apa lah. Dengan bajet yang minima, kita buat mana yang boleh lah. Ni 1, 2, 3 ni pokok yang sama. Anak pokok yang nenas yang aku kata dia punya buah dia dah kena rembat dengan monyet aku tu kan. Ni anak dia, aku pindah sini. Ni pokok lain hujung sana tu. 2, 3, 4 ni kot. Ingat lupa aku. Jelah 4 ni. Tapi ini jenis yang dia punya duri lah, daun dia berduri. Ada jenis yang daun tak berduri, ada jenis yang berduri. Jom, dah dapat lah. Ni daun ni kalau kau tengok yang dah layu kan, buang je lah, tak ada masalah. Sebab apa? Kalau kata kita tak nak buang daun yang dah rosak dan layu yang kat bawah ni, sebab dia bagi nutrien pada satu pokok. Jadi pada daun-daun yang dah rosak ni, kita buang lah supaya makanan yang diserap daripada akar tak pergi pada daun-daun yang dah rosak ni. Yang aku buang ni kan, kau nampak? Nampak akar ni? Ni akar-akar ni dia akan baru, dia akan keluar. Akar baru ni lah salah satu punca dia nak lebihkan dapat nutrien dalam tanah. Buang je lah, tak payah sayang. Kita cun lah ni, kau nak tanam. Aku pakai tanah ni je. Okay, cun.